Tengok tengok situasi jalan silang. Penong abanglah. Siap berniaga. Siap berniaga. Kalau orang Melayu kita berniaga, kalau warga negara berniaga, habis. Syukur Alhamdulillah. Itu luahan Lilon. Hey, lagi dengan Rizka Yuni. Pernah nggak sih kalian lihat sebuah negara yang penduduk lokalnya mulai merasa asing di negerinya sendiri? Nah, belakangan ini, di media sosial Malaysia, semakin banyak warga yang mengeluhkan jumlah pekerja asing yang terus bertambah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di beberapa wilayah, pekerja asal Bangladesh kini jauh lebih mudah ditemui dibandingkan beberapa tahun lalu. Dulu, tenaga kerja asal Indonesia menjadi salah satu kelompok pekerja asing terbesar di Malaysia. Namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya mulai berkurang karena berbagai faktor. Mulai dari peluang kerja di Indonesia yang semakin banyak, hingga pilihan bekerja ke negara lain yang dianggap lebih menarik di saat yang sama. Kebutuhan tenaga kerja di Malaysia tetap tinggi. Akibatnya, banyak perusahaan merekrut pekerja dari negara lain, termasuk Bangladesh, Nepal, dan beberapa negara Asia Selatan lainnya. Kondisi ini memunculkan beragam reaksi dari masyarakat Malaysia. Ada yang menilai kehadiran pekerja asing membantu perekonomian dan mengisi sektor pekerjaan yang kekurangan tenaga kerja. Namun ada juga yang khawatir jumlahnya semakin besar, sehingga memengaruhi kondisi sosial. Syukur Alhamdulillah. Itu luahan dilontarkan seorang pemerhati yang menegaskan penurunan jumlah pekerja Indonesia di Malaysia jelas memberi kesan positif kepada keselamatan negara. Dakwa pemerhati kehadiran pekerja asing dari Indonesia sering dikaitkan dengan peningkatan aktiviti jenayah dan masalah sosial di negara ini. Justru pemerhati menegaskan dengan penurunan jumlah mereka di negara ini, masalah dan ancaman keselamatan yang sukar dibendung selama ini dapat diselesaikan sekaligus diatasi segera. Pemerhati berkata demikian bagi mengulas kenyataan Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Indra Hermono. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara. Premis runcit dikesan dikendalikan komuniti Rohingya menggunakan lesen milik warga tempatan di Jalan Pulau Senang 3 Semabuk di Melaka. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Datuk Syadan Osman berkata tindakan termasuk menarik balik lesen perniagaan pemilik premis terbabit yang kini menetap di Kuala Lumpur sedang diteliti. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pemantauan bersama agensi penguatkuasa kepenempatan Rohingya. Tengok situasi jalan silang. Penong abanglah. Siap berniaga. Siap berniaga. Kalau orang Melayu kita berniaga, kalau warga negara berniaga, habis. Nampak lah. Mana pergi di bigel? Tu jual sirih. Apa? Jual sirih. Ni jual sirih. Mana boleh dia jual? Ada fikir ni jual sirih. Sama jual sirih Mana pergi di bigel? Aduh. Bigel tak ada. Bangla semua ada. Ini kesayangan di PKL lah ni. Nampak? Mana ada orang Melayu ni ke? Semua Bangla, belagak macam warga negara. Uki tiang. You kerja sini bagus-bagus lah. Ni nampak kedai-kedai dia. Ini kedai dia. Dia buat macam pasar pun ada. Nampak? Tengah-tengah KL. Nak tengok kejap lagi ada yang jual daging pun ada. Macam pasar burung dia buat, nampak? Nampak? Macam pasar burung. Nak tahu. Sini lah. Ni jual daging. Ini dia jual daging. Nampak? Dia jual daging. Baik, mana boleh jual daging sini? Mana boleh jual daging? Lesen tu. Tengah KL jual daging. Nampak? Ni
Mana pergi DBKL? Mana pergi DBKL? DBKL duduk borak kelentong lebih. Mantap tak bau? Woo! Bukan Rohingya je, bukan Bangladesh je. Senang cerita, terlalu ramai warga asing datang Malaysia dan sebahagiannya buat masalah. Baru je 9 Jun yang lepas, KPDN serbu satu bilik dihuni warga Bangladesh. Kantoi dia simpan 170 kg minyak masak paket bersubsidi. Minyak yang sepatutnya untuk rakyat kita. Jom saya cerita betul-betul. Hai semua, cikgu di sini. Cerita dia macam ni. Minyak masak paket 1 kg tu dijual murah, sekitar RM2.50 sekilo. Sebab kerajaan tanggung sebahagian besar kosnya guna duit cukai rakyat. Tujuannya satu je, untuk bantu golongan B40, keluarga berpendapatan rendah, kawal kos dapur. Untuk keluarga yang susah, minyak paket ini keperluan asas. Sekarang masalahnya, bila warga asing borong minyak subsidi ni secara haram, dua benda jadi. Pertama, bekalan untuk rakyat cepat habis. Kedua, ada yang jadikan ia sebagai bisnes. Saya nak tanya kepada kerajaan tempatan lah, atau PBT lah, atau YB zone sini lah. Kenapa warga asing boleh sesuka hati buat bisnes begini tak perlu pergi memohon dulu ke? Kenapa rakyat kita buat niaga macam ni itu KKJ atau Bandaraya datang sapu semua, ambil semua pergi, tapi mereka tak ada hal, boleh selamat buat niaga terbuka dekat sini. Apalah ini? Baik, sini mana boleh potong ayam? Sini mana boleh potong ayam? Potong? Sini mana boleh potong ayam luar? Depan Sri Damansara ni. Public Bank, Malaysia Public Bank, selamba buka kedai runcit, potong ayam kat depan ni. Baik, kasih kemas. Kemas. Sini tak boleh potong ayam. Ya. You tak tahu ke? Tahu. Kasih simpan. Tak nampak ke kotor? Mana ni PBT ni? Sri Damansara ni. Kawasan Sri Damansara ni. Isu pendatang ni sebab apa tak report dengan pihak berkuasa, sebab apa tak direct report dengan immigration. Masalahnya bukan tak report, banyak kali dah report. Ada yang dari Kampung Baru, ada yang dari Greenwood, ada yang dari Selayang, ada yang dari Kampung Padang Malang. Ramai dah report tapi tak ada tindakan. Ini adalah flat belakang Pasifik, menjadi tempat macam banyak parti-parti duduk dekat sini. Sampai nak sewa rumah kat sini pun kena lalu agent dekat sini. Cuba tengok kedai-kedai. Dan banyak kali dah buat report, kedai-kedai kat sini semuanya warga asing. Owner warga asing, counter warga asing, semua warga asing. Jarak dengan pejabat immigration lebih kurang 4 km. Tapi yang datang sini walaupun report berbagai kali, banyak kali dia buat. Tengok ni, semua port-port dia buat. Indonesia, Myanmar, Pakistan, hingga persaingan Rohingya. pekerjaan. Sedangkan ini rumah di media sosial. macam PPR. Sebagian Di warga sekeliling meminta kota pemerintah raya mencari ini, solusi kota raya agar yang kebutuhan tenaga udah kerja diambil tetap alih sama terpenuhi Bangladesh. tanpa membuat masyarakat Bisa dibilang lokal kayak gitu merasa ya. tersisih di negaranya Lihat sendiri. Bangladesh semua. Menurut kalian bagaimana? Lihat. Sosial pekerjaan.